30 dari 60 peserta skim usahawan permulaan Bumi Putra Superb Suku Pertama 2014 diumumkan layak ke peringkat akhir Sabtu ini. Mereka adalah usahawan muda terpilih daripada 1,800 permohonan untuk meraih dana di bawah unit peneraja agenda Bumi Putra terajuk. Pengumuman tersebut dibuat selepas sesi pembentangan kertas kerja perniagaan yang berlangsung selama 2 hari bermula Khamis. Peserta diberi tempoh 5 minit untuk membentangkan idea perniagaan kreatif di hadapan 6 juri. Ia bertujuan bagi mendapatkan dana sehingga RM500,000. Panel juri terdiri daripada wakil cabang pelaburan kerajaan termasuk Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia, My Creative Ventures dan Cradle Fund Sdn Bhd. Elemen pembentangan meliputi konsep dan model perniagaan serta strategi pemasaran. Peserta dinilai menerusi inovasi, keunikan dan kemampanan perniagaan. Minggu ni yang mana challenge dia lagi bertambah sukar sebab panel tu kita tahu semua daripada panel-panel yang orang yang dah berjaya. So komen-komen yang kita akan tempuhi tu nanti akan lebih mencabar daripada sesi yang pertama yang kita telah lalui. Penubuhan Superb yang diumumkan pada Majlis Permekasaan Ekonomi Bumi Putra pada September tahun lalu dibuka kepada usahawan muda Bumi Putra atau syarikat-syarikat Bumi Putra yang beroperasi kurang 3 tahun. Kerajaan memperuntukkan RM30 juta bagi 2014 dengan sasaran melahirkan 60 syarikat Bumi Putra pada tahun pertama pelancaran skim tersebut. Mereka mempunyai coach-coach yang membantu kami melihat perniagaan kami dengan minda yang jelas. Superb menyediakan dana sebanyak RM100 juta bagi tempoh 3 tahun untuk membantu usahawan-usahawan muda Bumi Putra kreatif dan inovatif bertapak dalam perniagaan. Fokus industri untuk peserta Superb merangkumi sektor teknologi komunikasi, multimedia kreatif, perisian, teknologi baru berkaitan pembuatan dan pembinaan, bioteknologi, teknologi tenaga, elektronik dan semikonduktor dan teknologi hijau. Pusingan akhir Superb Suku Pertama 2014 bakal berlangsung di Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Madrid dan dijuri ahli perniagaan terkemuka termasuk Datuk Wira Amir Maidin dan Datuk Kamarudin Meranun.